Okey, untuk, komponen yang kali ini, kita nak tengok satu komponen. Contohnya bila objek kita ni, kita nak pick up objek kita ni. Macam mana kita nak pick up? Okey. Jadi komponen yang kita nak gunakan adalah kita select objek kita, sphere. Okey. Sphere ni adalah objek kita. Kita tengok dekat sebelah bawah, kita ada needle component. Okey, jadi needle datang dengan komponen dia. Jadi bila kita klik, ini adalah semua komponen yang Needle bagi. Jadi setiap projek kita sebenarnya kita terikat dengan komponen ni lah. Dan sampel-sampel yang dia bagi ni semua kita boleh tengok dekat dalam explore sample ni. Jadi sampel-sampel ni sebenarnya dia nak menunjukkan fungsi-fungsi setiap komponen tu. Okey, jadi komponen yang kita nak gunakan untuk kita nak drag, kita check everywhere action. Ada tak kita drag dekat sini? Tak ada. Kita tengok interactivity, uh, object, duplicate, Spartan trigger, drag control ini dia. Enable dragging of object into the or 3D space. So kita double klik ni, dia akan masukkan komponen drag control tu pada character kita lah. Okay. Jadi dekat sini, dia bawah ni ada dia punya parameter lah. Dia nak drag, kemudian dia ada event dia bagi. Okay. Jadi kita boleh tambah lagi bila ada drag apa jadi. Drag update apa jadi, drag ended apa jadi. Tiga ni sebenarnya adalah kita punya event ni, maksud dia macam ni. Event ni maksud dia bila kita klik ni event dia. Ini event. Kejadian. Jadi so ada tiga. Started ni, bila kita klik tu, kita nak drag tu apa jadi. Kemudian bila update tu masa kita drag. Okay. Drag ended adalah masa kita lepas. Okay. Jadi kita boleh tambahlah apa-apa yang kita nak masukkan dekat sini. Okay. Jadi kita try dulu kita punya komponen. Okay. Biasa kita pergi file. Save. Okay. Ni dia. So saya boleh drag saya punya sphere kali ni. Right. Itu dia. Saya akan drag. Sebab kita dah masukkan komponen drag pada dia. Dan ini kita boleh fungsikan view. Ini kita boleh drag objek kita. Okay. Jadi ini cara kita nak hasilkan objek kita supaya kita boleh drag. Ada bayang lagi kat bawah tu. Okay. Jadi itu saja untuk komponen drag. Terima kasih.